Apa yang korang dah buat ni, ha? Mestilah. Awak. Cik Sarah pernah masuk hari ni juga? Oh, Cik Hafiz. Ingat ke tak jadi beli rumah kat sini? Jadi rupanya Mestilah jadi. Ah. Rumah ni dah lah laku keras. Oh. Tunang pun kena kebas, takkan rumah pun nak kena kebas juga kan? Cik Hafiz ni elok. Tapi hamba pula kan. Cik Hafiz duduk kat sini. Tingkat berapa? Saya tingkat 13. Oh, blok. Sini ke sini? Yang ni. Lah. Sama juga. Ya kan, depan. Kalau tak boleh kan kita tengok Cik Hafiz. Rar. Dalam ambil. Jom lah. Behave sikit boleh tak? Jom. Ada rumah sendiri ni bukan nak lari, tapi sebab nak balik ke diri sendiri. Hey, ni baru rumah weh, besar gila, selesa pula tu. Awal. Rumah kau pun best apa? Rumah aku tu rumah sewa weh. Bila-bila masa je tuan nak beli halau aku tahu. Rumah kau rumah beli. Tapi kan, sebabkan kau duduk rumah aku itu, boleh tak kalau aku duduk rumah kau? Bilik tu macam kosong kan? Balas-balas ni. Kalau aku boleh jumpa ruang yang aku panggil rumah, aku rasa kau pun mampu jumpa ruang yang mungkin kau panggil rumah. Both British. Drama. Rumah LBS ke? Mesti lah. Hai. Sarah, ada orang nak jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak buat apa kat sini? Kawan awak dah beritahu awak available lagi 3 bulan. So hari ni dah cukup 3 bulan. Saya ingat nak ajak awak minum kopi dekat bawah. Itu pun kalau awak sudi lah. Bestnya bercinta.